Alright, seterusnya misi memperbaiki keadaan. Apa kau ini macam tak nak main je. Okey, kita teruskan dengan par 5. Tengok dapat tak berdi atau apa. Par 5 guys, lubang nombor 3, indeks 15,467. Macam tak jauh. Tapi mencabar sebenarnya. Sebelah kanan ada air guys. Sebelah kanan air, sebelah kiri okey, boleh main, ada pokok sawit, tak ada masalah. So yang penting di sini bola jangan ke kanan guys. So saya attach saja lollipop berwarna hijau guys. Rumah janda ada nampak sayup-sayup je. Boleh lah. Nak jadikan pedoman, apa salahnya, inspirasi kan. Come on, one good shot. Direction saya ke lollipop hijau Alright. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Yes, okay. Rasanya di fairway tu. Alright. Ngam, alright. Alright guys, pemandangan dari fairway guys. Sebelah sana tibok kita tee off tadi. Sebelah sana air tadi yang saya ceritakan. Ni dia lollipop. Ada pokok-pokok sebelah kiri kalau ke dalam sangat. Green ke arah sana ada triangle sana guys. Bola saya nasib baik tak pergi air, dia meleleh lah guys. Meleleh ke bawah. Oh, ada rough. Tengok apa jadi dengan second shot saya. Alright guys, pukulan di lereng bukit. Bola akan ke kanan kot. Saya tag bagi track lebih kurang. Tolak keluar pun cukup lah. Bukannya boleh on pun. Tolak keluar mana-mana lepas bunker tu pun dah cantik dah. Kau boleh one good shot. One good shot. Mana-mana satu. Yeah. Come on. Nice. Lepas bunker. Alright. Alright guys. Ini dia bunker yang banyak guys. Bunker yang banyak. Mahala ke green sana yang comel. Galameri ni green dia comel-comel guys. Macam orangnya juga kan. So bola saya mungkin di bawah tu. Tak nampak lagi. Tak nampak lagi celah-celah bunker ni kalau ada kot. Di mana bola saya. Sana tu green guys. Sebelah kanan green air guys So alright. Alright guys. Third shot saya. Menghampiri green. Lebih kurang saya ingat dalam 40 meter macam tu. So sedikit mencondong ke bawah guys. Saya guna 60 degree. Menghasilkan, cuba nak buat low chip Come balik one good chip. One good chip baby. Come on. Sas. Alright. Alright. Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Okay. Alright. Alright guys. Pemandangan green. Sebelah kanan ada bunker yang cantik. Ada dua batang pokok pinang guys. Agak-agak susah nak berdiri. Kau berdiri tersalah pokok pinang tu, insyaAllah boleh dapat. Air sebelah belakang green. Sebelah kiri dan belakang green. Green sedikit raise up atas. Ni di hujung. Wah, dia letak lubang dahsyat ni. Bola saya lebih kurang 4 kaki lebih. Tak sampai 5 kaki tu. Kita tengok apa jadi. Boleh tak beripat saya kali ni membuahkan hasil guys. Alright. Alright guys. Kita tenen-tenen Aman nampak macam kiri sikit. Kiri sikit. Kau kasih nampak confirm lah Man. Kiri sedikit. Dalam pun okey kot. Tapi dia di atas apa? Tulang ni. Di atas tulang. Kalau tak masuk, ini betul lah saya. Kalau tak masuk, saya try kiri dalam. Tengok, boleh tak? Downhill lah kan? Yang rata pun boleh kan? Tak ada lah teruk sangat. Okay, alright. Beribat alright. Mana tahu pa tak ada bugi-bugi dapat berdi. Mana tahu kan. Diorang kata kalau berdi tak dekat bang. Tapi tak apa. Kita buat je. Lagi red. Alright. Good part. Yalah. Berdi pertama. Right.